Orang Melaka Kak Cimla kan ada jumpa lagi pot mi tarik yang betul-betul sedap. Yang ni orang Melayu kita tahu yang buat. Alah, kedai ni dekat Medan Selera Dataran Mak Riau je, dekat Bukit Baru. Mi tarik ni memang fresh-fresh tau, dibuat khas daripada Chef Ali. Tengok dia tarik tepung tu, tak sabar nak rasa. Menu-menu dia dekat sini pun ada banyak juga pilihan. Okay, first kali Kak Cimla nak try dia punya mi tarik kari. Korang tengoklah, portion dia memang muat. Mi dia pula dah lah kenyal-kenyal, memang puas hati lah makan. Yang ni Kak Cimla ambil mi kari special. Lepas tu try pula dia punya mi tarik sup. Makan panas-panas kan korang, memang layan lah. Kalau dah makan mi tarik ni, korang wajib letak cili oil dia. Letak je banyak-banyak, baru puas nak makan. Korang kalau datang petang-petang dengan family kat sini pun memang best tau. Tempat dia pun selesa je untuk korang lepak-lepak. Lepas tu ada nasi ayam kat sudon. Yang ni dah di Melayu kan. Nak makan masakan panas, goreng-goreng pun ada. Yang macam Kak Cimla makan ni, nasi goreng kampung. Char kway teow pun ada juga tau dekat sini. Char kway teow ni sampai je panas-panas tu korang kena terus makan, barulah sedap. Nak makan dumpling pun ada juga dekat sini tau. So orang-orang Melaka yang mana nak lepak cari makan petang-petang tu, korang singgah dekat kedai Chef Ali ni dekat Medan Selera Dataran Mak Riau, Bukit Baru, Melaka. Okay, bye. Assalamualaikum.